Hmm. Biasa dah harga sekarang yang makin naik kan. Masih situasi dunia sekarang. Tapi kita tidak boleh bergantung pada pendapatan gaji kita saja. Kita kena fikir tentang masa depan anak-anak. Anak-anak kita kecil lagi, baru dia habis sekolah rendah. Panjang lagi masa untuk kuliah. Itulah yang saya risau sebab kita selalu tangguh benda yang penting. Banyak benda lagi kita fikir. Pada mula sampai pendidikan untuk anak ke? Belum lagi secara khusus. Sekarang ada politik. Pada awal kalau ramai-ramai yang susah. Saya dah bagi tahu suami saya tapi dia cakap nanti dulu. Baca kewangan ni kau masih di sini saja. Ada susah pun kita boleh sebab nanti baru kita nampak senyap. Kau ada dalam kecemasan? Aku rasa ada lah sikit tapi tak banyak lah. Macam mana kalau kau tak boleh kerja selama 3 bulan? Aku rasa tak ada masalah sebab aku Alhamdulillah sekarang sihat. Tak ada apa-apa orang. Tu yang ramai berfikir sampai benda tu jadi. Apa, aku rasa takkan jadi macam tu. Keras tu sangat penting. Tapi tanpa perancangan, kerja keras tak cukup untuk masa depan. Azian, anak aku baru dapat tawaran universiti tau. Wah, tahniah. Alhamdulillah. Tapi kan, jujur aku cakap, kos dia nak masuk universiti memang banyak. Tengok ni, liburan, asrama, laptop, semua kena sediakan awal-awal. Banyak juga tu. Itulah kalau tak simpan dari sekarang, memanglah rasa macam beban kalau dia nak masuk nanti. Jom. Ya, kamu baik. Kenapa? Hah? Ya, betul. Tahniah. Dekat mana kamu belajar? Oh, dekat PNS. Kos apa? Pendidikan Islam. Okeylah kalau begitu. Nanti buka lagi ya. Bye. Faiz! Sini jom. Mana? Dia ada info. Oh, anak kita dapat tawaran universiti. Alhamdulillah. Dapat dekat mana tu? Dia dapat dekat PNS. Lepas tu dia dapat kos 3 tahun. Kos perbankan dan accounts. Oh, dekat UMS. Yang bila dah dia masuk? Rasanya bulan 10 ni kot. Bulan 10 ada Kita lebih ada- kurang 3 bulan lagi lah. Tapi kan saya ada benda lain. Dah apa tu? Kan kita tidak merancang lebih awal kan buat simpanan ni. Saya risau tentang hiburan dan kos di belajar nanti. Saya rasa dah simpan kalau itu. Kalau kita guna di simpanan kita hari kita ikut tak kan? Saya rasa tidak cukup sebab simpanan kita kurang daripada halaman ini. Oh, lepas tu kosnya nak kita dapat belajar itu berapa? 8,000 hingga 10,000 ke Oh, atas. banyak. Sebab iuran dah 200 lebih. Belum termasuk makan dia lagi. Dia punya iuran setiap sen, asrama, laptop, buku semua. Kita kena fikir yang itu. Sebelah lah rasanya hari tu. Ingat ke cukup di simpanan kita. Rupanya tak cukup. Sebab tu saya selalu ingatkan kita kena buat perancangan yang lebih awal. Tapi awal selalu macam mana ni? Yo, Emel. Ya, Faiz. Lama tak jumpa Allah. Macam tu. Siap Faiz kan? Alhamdulillah. Sekarang kamu buat apa tu? Ha? Sekarang kerja apa? Saya kerja kilang je. Kerja hilang. Alhamdulillah. Boleh ya. Alhamdulillah. Ya, hari tu mau nak tak masa kita pasal simpanan? Ha? Sekarang anak aku dapat sama belajar dulu dekat UMS. Tapi itulah diorang pembelajaran dia tinggi. Itulah aku dah cakap kan hari tu kan. Sekarang kau dah nampak kan bila dah jadi macam ni. Masalah dia macam mana?
Aku rasa itu masalah aku bukan duit, tapi aku tak pernah lancar. Begitu kalau aku dengar cakap kau lancar, wah, aku rasa masalahnya tak ada. Okay, kalau macam tu, jom ikut aku pergi ASMP. Diorang boleh bantu kita untuk buat perancangan kewangan dengan lebih teratur. Nanti kau bawa sekali isteri kau untuk sama-sama belajar. Boleh? Bila tu agak-agak? Nanti aku try check dulu dengan pegawai tu. Boleh? Okay. Mana ini? Tiga Faiz. Kenapa dia rumah ni Faiz? Oh, aku pergi makan tadi. Gimana tu? Oh, gimana? Okey, tak apa-apa. Jom pergi ASMP jom. Nama dia apa? Tengah kandung. Baru sebenarnya. Jom. Boleh mana kat sini? Betul ni. Oh, ni dia macam ni. Hello, oh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Boleh saya bantu? Kami dah buat appointment untuk berjumpa dengan Puan Ainul dan Puan Faidah. Korang dapat telefon ni. Okey, sekejap boleh bunyi Okey. Selamat datang ke Ihsan Capital. Ada yang boleh saya bantu hari ini? Macam ni puan, anak kami baru dapat tawaran belajar dekat UMS. Jadinya kami nak minta pandangan lah berkenaan dengan perancangan kewangan yang boleh membantu kami. Baik Encik, sebelum saya berikan cadangan tentang perancangan kewangan, saya perlu mengetahui sedikit latar belakang kewangan Encik terlebih dahulu. Encik boleh isi dulu borang maklumat dia. Okey, boleh. Ini pen dia. Ini boleh tanda sini kan? Sini. Boleh isi maklumat yang diminta. Okey ni puan, kita selesai. Terima kasih. Baik Encik Faiz, boleh saya tahu umur anda berapa? 40 tahun. Kerjaan anda? Bahagian swasta, bahagian wakil. Bilangan tanggungan berapa orang? Satu isteri, 2 orang anak. Bagaimana dengan simpanan semasa? Kalau ikutan simpanan ada, tapi sikit lah. Adakah Encik mempunyai dana kecemasan? Ada. Baik, daripada maklumat yang Encik berikan, saya dapatkan Encik mempunyai pendapatan yang stabil, tapi belum mempunyai perancangan kewangan yang tersusun. Sebenarnya, sensasi Encik ni sangat berlaku dalam kalangan masyarakat hari ini. Jadi, support macam mana? Maksud saya, ramai orang bekerja keras setiap hari. Mereka berjaya membayar bil, ansuran rumah dan pembiayaan bulanan. Tapi masih tidak menyediakan dana khusus untuk pendidikan anak, persaraan dan kecemasan. Bila berlaku perkara yang tidak dijangka, mereka mula berasa tekan dengan keadaan. Betul kan? Lepas anak kami dapat tawaran belajar dengan kos pembelajaran tinggi hampir 8,000 ke 10,000, orang mengalami masalah kewangan. Betul betul kan? Jadi macam mana puan boleh bagi nasihat kita tentang sebab saya fikir sekarang kan kami ada komitmen lain cek rumah, kereta, lepas tu Kos makanan minum apa semua. tu lain untuk ini lagi anak kami belajar. Ada cuma cadangan ke? Perkara pertama yang perlu ada ialah dana kecemasan. Dana kecemasan berfungsi sebagai pelindungan kewangan bila berlaku perkara yang tidak dijangka seperti kehilangan pekerjaan, kemalangan, kecemasan perubatan dan kerosakan kenderaan. Kebiasaannya, seseorang disarankan mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan perbelanjaan bulanan. Betul. Sepanjang saya bertugas kat sini, ramai pelanggan dia datang bila berlaku kecemasan. Tapi mereka tak kira simpanan yang ketat pun. Jadi diorang pun terpaksa guna kad kredit, diorang buat pinjaman dan benda tu semua boleh tambahkan beban kewangan.
Jadi dana kecemasan sebenarnya sangat penting lah kan? Ya betul, dana kecemasan ni sangat penting. Dana kecemasan bukan untuk digunakan setiap hari, tapi ia digunakan untuk melindungi kita ketika menghadapi situasi yang luar jangkaan. Selain itu, pendidikan anak juga perlu dirancang lebih awal. Ramai ibu bapa, dia beranggapan yang diorang ni boleh simpan bila anak tu dah besar dah masuk universiti, barulah ibu bapa ni boleh simpan. Tapi sebenarnya lebih awal kita simpan daripada anak kita tu kecil, lebih ringan jumlah yang kita perlu simpan tu setiap tahun. Itu tambah pula kos pendidikan sekarang ni semakin meningkat dari sehari ke sehari. Betul? Betul lah Puan. Kalau lah dulu saya buat perancangan lebih awal, tak akan berlaku macam ni. Sekarang dah terlewat saya rasa. Jangan risau Encik Puan. Yang penting Encik dan Puan sudah mengambil langkah untuk membantu keadaan sekarang. Tapi tadi pun ada beritahu kos pendidikan semakin meningkat kan? Cukup. Salah satu punca sebab utama yang berlaku adalah inflasi. Inflasi ni adalah keadaan apabila harga barang dan perkhidmatan meningkat dari semasa ke semasa. Saya bagi contoh, duit RM100. Hari ni mungkin kita boleh beli banyak barang. Tapi RM100 tu juga kita tak boleh beli banyak barang untuk masa harapan. Sebab kos inflasi tu meningkat. Jadi seharusnya dengan RM100 tu kita boleh beli sikit je barang waktu masa harapan nanti. Oh, baru saya faham. Puan, saya nak tanya lah, adakah simpanan sahaja mencukupi? Simpanan sangat penting sebagai asas kewangan. Namun matlamat jangka panjang, ramai individu turut mempertimbangkan pelaburan yang sesuai dengan keperluan dan tahap risiko masing-masing. Laporan ni dia dibuat secara konsisten tau dalam jangka masa yang panjang untuk bolehkan bantu tingkatkan nilai wang berbanding hanya simpan tanpa perancangan. Jadi pelaburan bukan semata-mata untuk orang kaya je lah. Tidak semestinya pelaburan untuk orang kaya semata-mata. Pelaburan adalah salah satu kaedah membantu masyarakat mencapai matlamat kewangan mereka secara lebih terancang. Bagaimana pula dari sudut agama Islam? Dalam Islam, harta membuka amanah daripada Allah SWT. Kita bukan sahaja dituntut untuk mencari rezeki yang halal, malah kita dituntut mengurus harta tersebut dengan baik dan bertanggungjawab. Islam pun ajar kita untuk elakkan pembaziran kan. So bukannya pembaziran je, untuk urus hutang dengan baik dan buat persediaan untuk masa depan. Ramai orang menganggap bahawa merancang kewangan menunjukkan kita kurang bertawakal. Sebenarnya tidak. Perancangan kewangan adalah satu bentuk ikhtiar. Selepas kita merancang berusaha, barulah kita bertawakal pada Allah sepenuhnya. Bagaimana pula perancangan pelaburan ni dari sudut syariah? Maka soalan itu, pelaburan dan penghasilan patuh pada syariah. Bebas daripada unsur riba, gharar dan berlebihan, aktiviti yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ini penting supaya keuntungan yang diperoleh ada halal dan diberkati oleh Allah. Okeylah Puan, saya rasa selama ni saya kerja siang malam tanpa rehat, tapi kurang perancangan untuk membuat simpanan yang betul. Betul, ramai orang melakukan kesilapan yang sama. Yang penting Encik telah mengambil langkah untuk belajar dan memperbaiki keadaan. Rancangan kewangan ni bukannya untuk kita ni jadi kaya dalam masa yang singkat tau. Tapi perancangan kewangan ni dia lebih kepada kita bina kestabilan kewangan dan kita sediakan masa depan kita yang lebih terjamin lah untuk keluarga kita. Terima kasih Puan. Saya rasa saya dapat banyak ilmu yang bermanfaat ini. Sama Encik, semoga Encik dan keluarga mencapai matlamat kewangan yang diinginkan. InsyaAllah. Amin. Semoga anak belajar kat UMS. Kan anak belajar kat UMS kan? Kos apa? Kos Islamic Banking. Oh. Terima kasih Puan. Pagi ni. Tuan. Saya rasa saya faham dah sekarang masalah kita bukan masalah gaji, tapi masalah perancangan kewangan. Tak payah, sekurang-kurangnya kita sudah tahu ke mana arah kita. Betul. Iman, thank you dulu. Untuk menjumpa di. Sama-sama, aku pun banyak dapat belajar hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sebab banyak tolong kami, bagi dia sedar juga. Ya, bagus tu.
sudah banyak berubah. Alhamdulillah, lepas kita pergi dengan taklimat daripada pegawai SB, banyak kita dapat ilmu yang baru. Sekarang kita dah pandai asal mana dalam untuk pendidikan, kecemasan dan kecipan yang lain-lain. Hasillah sebab Sufi berusaha dengan family kita. Rasa bersyukurlah dan terima kasih juga kepada Cik Aina. Thank you. Ramai orang fikir perancangan kewangan untuk orang kaya. Sebenarnya, semua orang perlu. Perancangan kewangan yang baik membantu kesejahteraan dunia dan akhirat. Kita belajar bahawa rezeki bukan untuk dicari, tetapi untuk diurus dengan amanah. Rancang hari ini. Senang masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Fauzi. Saya memegang watak sebagai bapa. Watak saya ialah dapat menunjukkan perubahan sikap seorang bapa yang pada awalnya tidak mengambil berat tentang perancangan kewangan, tetapi hanya sedar akan kepentingannya. Perkara yang boleh saya tambah baik ialah saya boleh meningkatkan lagi ekspresi emosi, terutamanya dalam babak ketika mengetahui simpanan keluarga tidak mencukupi. Nama saya Nur Azian, memegang watak sebagai seorang isteri. Saya rasa kekuatan saya ialah saya berjaya membawa watak seorang isteri yang sentiasa memikirkan masa depan keluarga dan cuba untuk memberi kesedaran kepada suami. Melalui lakonan ini, saya dapat menambah baik intonasi suara dan ekspresi supaya emosi watak dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Saya Aiman Hakim bin Muhammad Rosli, memegang watak sebagai rakan kepada Faiz. Kekuatan saya ialah saya dapat memainkan peranan sebagai rakan yang memberi kesedaran tentang kepentingan perancangan kewangan. Saya boleh menambah baik cara penyampaian supaya nasihat yang diberikan kelihatan lebih natural dan meyakinkan. Saya Failiza Atira binti Muhammad Azmi sebagai konsultan Ehsan Capital. Kekuatan saya ialah saya dapat menerangkan konsep perancangan kewangan, dana kecemasan, inflasi dan pelaburan dengan jelas serta mudah difahami. Saya boleh menambah baik kemahiran komunikasi supaya penerangan yang panjang dapat disampaikan dengan lebih menarik. Nama saya Ainul Afrika binti Ahmad. Saya sebagai staf Ehsan Capital. Kekuatan saya ialah saya dapat membantu menjelaskan maklumat tambahan dan memberi contoh situasi sebenar kepada pelanggan. Saya boleh meningkatkan lagi keyakinan dan kelancaran ketika menyampaikan dialog. Assalamualaikum, saya Putri sebagai rakan Azian. Kekuatan saya ialah saya dapat menunjukkan kepentingan memulakan simpanan dan perancangan kewangan sejak awal. Saya boleh menambah baik ekspresi dan bahasa badan supaya watak saya lebih meyakinkan. Saya Nur Amiratul Nada binti Adam berperan sebagai watak jiran kepada Azian. Kekuatan saya ialah saya berjaya membawa situasi sebenar yang menjadi titik kesedaran kepada keluarga Faiz tentang kos pendidikan yang semakin meningkat. Nama saya Luqman Hikal bin Ahmad Mazlan. Saya sebagai editor, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk rakaman, kekuatan saya ialah saya dapat memastikan proses rakaman berjalan dengan lancar dan setiap babak dapat dirakam dengan baik. Saya boleh menambah baik dari segi sudut rakaman, kestabilan kamera dan penyuntingan supaya hasil video menjadi lebih berkualiti. Saya Faisal sebagai penulis skrip. Kata saya ialah saya berjaya menghasilkan skrip yang dekat dengan situasi sebenar masyarakat dan dapat menyampaikan mesej tentang kepentingan rancangan kewangan. Saya boleh menambah baik lagi jalan cerita dan dialog supaya lebih natural serta memberi impak yang lebih mendalam kepada penonton.